Bedok besar. Bedok besar. Bagi cikgu bagi RM2 je terlepas. Bedok mesti bagi banyak. Rumah besar dah. Raya mesti ada banyak kan. Ni ke yang ni. Ni. Ya, Jom. Assalamualaikum, Acik. Oh, Acik. Kami datang nak raya. Waalaikumsalam. Jumpalah masuk. Yeay! Okey, jumpa makan semua. Wah, banyaknya kuih raya. Kan? Semua nampak sedap dah tu. Cik, kami nak balik dah ni. Nak kuih raya tak? Nak! Salam cepat. Terima kasih. Terima kasih. Ni untuk kamu. Okey, jumpa lagi. Bye. Wow, banyaknya duit raya aku. Aku nak pergi Pop Mart, beli Hirono, Labubu, Beyblade. Weh, banyaknya benda nak beli. Ish. Kita mana boleh membazir? Kita kena simpan. Simpan duit tu. Lebih aku guna. Duit raya kan setahun sekali je. Mana boleh? Kita kena simpan lah untuk masuk universiti nanti. Dekat mana? Dekat SSPN lah. Puan, apa saya dapat kalau saya simpan duit raya saya dalam SSPN? Okey Ryan, Syed, kalau simpan duit SSPN ni adalah skim simpanan pendidikan nasional. Okey, kalau kita simpan duit kita dalam SSPN, apa yang kita dapat? So nanti nak belajar, nak sambung belajar dekat universiti, kita dah ada persediaan awal dari segi kewangan. Okey, nombor 2 akan dapat dividen. Kadang-kadang sampai 5% setahun. So duit raya Ryan tu akan berkembanglah, bertambah. Okay? Dan last sekali yang paling tak sangka, ada cabutan bertuah. Ada kereta Mercedes. So untung sangat untung. Simpan duit raya dalam SSPN. Baru saya tahu. Lepas ni confirm saya simpan duit raya saya dalam SSPN. Macam tu lah. Saya dah simpan duit dalam SSPN. Kami sudah. Hampa bila